Pernah tak anda tengok sesuatu yang anda kenal, tiba-tiba je hilang depan mata? Bukan hilang sikit-sikit, tapi berubah 100%. Macam tu je. Itulah yang jadi pada sebuah saluran TV kat Malaysia ni. Satu jenama yang kita semua kenal, yang kita semua suka, lesap dan digantikan dengan sesuatu yang memang tak siapa sangka. Ini kisah pasal macam mana satu ikon TV Malaysia hilang arah, terperangkap dalam krisis identiti yang teruk dan kemudian dilahirkan semula dengan wajah yang langsung berbeza. Persoalannya, macam mana sebuah saluran TV boleh hilang jiwa dia dan adakah jiwa yang baru ni lagi baik? Cuba tengok beza ni. Memang langit dengan bumi. Sebelah kiri kita ada saluran ceria anda, sinonim dengan hiburan, gaya hidup bandar, berita paling hangat. Sebelah kanan pula, pembelajaran melangkaui bilik darjah, fokus 100% pada pendidikan dan buku teks. Daripada sitcom terus jadi sifir. Macam mana benda ni boleh jadi? Okey, jom kita patah balik ke masa lampau. Balik ke zaman emas NTV7. Satu era yang saya pasti ramai antara kita ingat lagi sampai sekarang. Ingat lagi tak? 7 April 1998. Masa itulah NTV7 muncul dan terus cop nama sebagai saluran ceria anda. Dan lagu tema dia, lagu James Brown, I Feel Good yang selalu main tu, itulah vibe NTV7. Penuh tenaga, moden dan ceria. Dan formula diorang masa tu memang menjadi. Sasaran dia jelas, orang bandar. Program dia, campuran drama, komedi, game show dengan berita dalam 3 bahasa utama. Dia berjaya tangkap semangat Malaysia yang moden masa tu. Inilah NTV7 kat puncak kegemilangan dia. Tapi, macam biasalah kan, benda yang best tak selalunya kekal. Identiti yang dulu nampak sangat jelas dan kuat ni, mula retak. Dan NTV7 pun masuk ke fasa paling gelap dalam sejarahnya, krisis identiti. Garis masa ni dah cukup menceritakan semuanya. Mac 2018, diorang kurangkan kandungan Cina. 3 bulan je lepas tu, patah balik pula. Kekalkan berita Mandarin sebab rating tinggi. Hujung tahun tu, dia fokus balik pada kandungan Cina, buang pula rancangan Inggeris dengan Melayu. Dan paling tak logik, Jun 2020, berita Mandarin yang popular tu pun kena potong. Cuba bayangkan penonton setia diorang masa tu. Pening kan? Jadi, NTV7 ni sebenarnya untuk siapa? Sebenarnya kan, bibit-bibit masalah ni mungkin dah wujud dari dulu lagi. Ingat lagi pak insiden kontroversi dalam Who Wants to be a Millionaire tahun 2000? Komen macam ni, walaupun diorang dah minta maaf, sebenarnya tanda awal betapa susahnya NTV7 nak faham audiens dia yang pelbagai kaum. Dan tengah-tengah NTV7 pening kepala cari identiti, tiba-tiba muncul satu penceroboh yang mula ambil alih waktu siaran. Masuk je tahun 2016, muncullah CJ Wow Shop. Blog teleshopping ni memang tawan hampir semua slot waktu siang. Drama ulangan, kartun, semua hilang. Diganti dengan orang jual periuk dan tilam. Penonton pun marah. Saluran ceria anda dah bertukar jadi saluran jual beli anda. Lepas bertahun-tahun kelam kabut, tibalah pengakhiran yang paling drastik. Satu perubahan yang akan padamkan NTV7 yang kita kenal tu untuk selama-lamanya. Dan inilah dia, Didik TV KPM. Pada 17 Februari 2021, NTV7 secara rasminya bertukar menjadi saluran pendidikan sepenuh masa. Bukan lagi ada slot pendidikan, tapi seluruh saluran itu adalah pendidikan, hasil kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Perubahan ni bukan jadi dalam satu malam tau. Dia mula sebagai satu slot je, Didik TV at NTV7. Beberapa bulan kemudian, bam! Satu channel tukar terus. Misi baru dia sangat jelas. Fokus pada kurikulum SPM, edutainment, siaran 17 jam sehari. Era saluran ceria anda secara rasminya tamat. Jadi, apa hasilnya? Ramai yang fikir, habislah NTV7. Tukar channel hiburan jadi channel sekolah. Memang macam cari nahas. Tapi, apa yang jadi lepas tu? Memang tak siapa sangka. Sebelum transformasi ni, masa NTV7 tengah huru-hara tu, jumlah tontonan dia cuma 2%. Sikit gila kan untuk satu stesen TV nasional. Tapi lepas dia jadi Didik TV, nombor tu melompat naik ke 15%. Serius, 15%. Dari 2% terus ke 15%. Langkah yang orang kata macam bunuh diri tu, rupa-rupanya itulah penyelamat dia. Tengok carta ni, menjelang September 2021, Didik TV jadi saluran kedua paling ramai tonton kat Malaysia. Kedua, dia potong banyak channel hiburan lain dan duduk sebelah-sebelah dengan gergasi macam TV3. Siapa sangka kan? Dalam zaman Netflix, zaman TikTok, rupa-rupanya orang ramai nak belajar. Jadi, ini buat kita terfikir. Dalam dunia yang dah terlebih hiburan ni, adakah jawapan untuk masa depan TV sebenarnya kerja sekolah?
kisah NTV7 ni buktikan satu benda. Kadang-kadang, untuk jumpa balik jiwa anda kena berani buang identiti lama dan mula balik dari kosong.